Dahsyat. Nampak tak? Wah, bila masa ni? Wah, bercampur sekali laki bini punya baju. Dahsyat. Seorang wanita terjah suami di rumah teman wanita suaminya yang bekerja di sebuah bank. Baru-baru ini tular satu video yang dikongsikan oleh Sarah memaparkan dugaan diganggu oleh bekas suaminya walaupun sudah rasmi bercerai. Difahamkan, wanita itu nekat mendedahkan perbuatan suaminya itu yang pernah ke rumah seorang wanita yang bekerja di sebuah bank. Wanita berkenaan terjah serta turut menyelongkar mesin basuh di dalam rumah teman wanitanya sebelum menjumpai pakaian turut dibasuh bersama. Namun, hubungan mereka berdua waktu itu seolah-olah sepasang suami isteri, sedangkan masing-masing masih mempunyai pasangan dan belum bercerai. Wow, see? Wow. Dahsyat. Nampak tak? Wah, bila masa ni? Wah, bercampur sekali laki bini punya baju. Dahsyat. Ui, dahsyat. Oh, gila. Ui, dahsyat weh. Buat macam mana ni Meanwhile, Duduk dah dengan lelaki aku tu. kau ingat aku nak duduk sangat ke? Dia yang pujuk rayu aku. Tak kisahlah apa-apa pun. Hantar korang lah. Jangan kacau hidup aku boleh tak? Oh, jangan kacau hidup kau boleh pula tadi lama-lama. Bercakap dengan lelaki kau. Jangan cari perempuan lain. Kalau ada perempuan, ada bini kat sebelah. Aku nak tahu dia cakap apa dengan kau tadi. Dia pujuk rayu kau lah. Tak tahu. Kau tanya dia lah. Aku tak tahu. Tak tahu. Tak apa. Kau Kau nak tengok dengar balas daripada tak mulut tahu. aku buat apa? Tak, kau buat. Kau buat. Kau dah biasa buat, dah salah buat. Oh, tak heran babi. Tak apa. Aku tak ada Tak heran. apa. Sekurang-kurangnya aku belum malukan kau lagi. Kau tunggu aku malukan kau pula. Silakan. Okey. Aku tengah kumpul je. Sabar. Oh, Kau siap silakan. kau dengan Miro kau tengok apa kerja dia buat apa. Silakan. Kau nak tengok sangat kan? Kau nak tengok sangat kan?